Dengar-dengar cerita dekat Pendang Kedah, specifically Kampung Paya Kecut, ada keranda terbang. Okay, mana yang nak balik raya sana tu, okay, cerita keranda terbang ni katanya dah lama dah. Even dekat Muar pun pernah ada keranda terbang. Sebagai seorang yang pernah tinggal di Johor, saya tak pernah dengar keranda terbang kat mana-mana lah, kat Batu Pahat ke, kat Senggarang ke. Tapi based on artikel ni, kat Muar dulu memang ada keranda terbang. Ni tahun 1970-an punya cerita lah. Tapi kita nak cerita dekat Kampung Paya Kecut, Pendang. Cerita ni daripada Abang Burger dekat Pendang. Time tu tengah beli burger dia lah. Lepas tu dia kata, tak nak cerita ke pasal keranda terbang? Cakap lah kat mana? Dia kata dekat Kampung Paya Kecut. Cakap Kampung Paya Kecut, tak pernah dengar pun. Dia kata, ada dekat Ayak Putih. Lalu terus Ayak Putih tu, dekat dengan Bidara tu, di area tu ada satu sempang masuk dalam tu. Itu Kampung Paya Kecut. So I tanya my cousin orang Pendang, tanya dia kata kawan dia ada cerita memang ada keranda terbang lah dekat Paya Kecut tu. Dia macam ni lah, basically keranda terbang ni dia akan muncul randomly. Biasa waktu malam, orang lepas solat dia akan keluar, dia akan terkapung, terbang. Dan kalau nampak keranda terbang ni, jangan tegur, buat dek je. Sebab kalau korang berhenti and tengok, ataupun korang berhenti and korang cakap, keranda terbang, benda keranda tu akan datang kat korang, dia akan ngap. Kan, macam kelakar, macam cerita Disney kan. Wallahu alam bisawab betul ke tak. Tapi I nak cerita sebab cerita hantu kan. So korang suka dengan cerita hantu. And adalah orang Pendang ni cerita, abang ni duduk Paya Kecut je lah. Dia kata basically cerita keranda terbang ni, dia akan muncul macam cerita tadi waktu malam. Dan itu adalah orang untuk test ilmu hitam. Maknanya memang ada orang dia nak buat onar dekat kampung tu, dekat satu tempat tu. Dia akan gunakan keranda terbang ni sebagai betapa kuatnya dia, ataupun berapa jauh kemampuan dia untuk serang orang dekat kampung, untuk mencuri, untuk buat benda-benda tak elok lah basically. Cerita ada sign atau telltale sign yang mengatakan yang keranda terbang ni menghampiri. Dia kata kalau keranda ni terbang berdekatan dengan rumah, kita akan dengar bunyi garik, bunyi macam scratching on the wall, akan bunyi macam orang macam tu. Very, orang kata subtle, maknanya very, orang kata tu tak dengar kuat sangat, but you can listen, you can sense benda tu. Dan kerana tu dia akan lalu, dan once dia lalu je, korang dengar macam bunyi angin yang bila hujan, angin tiup kuat tu, macam bunyi whistling tu, bunyi tu akan keluar. Siapa yang driving masuk Kampung Paya Kecut waktu malam tu, kerana tu kalau dia nampak korang dalam kereta, dia akan follow kenderaan korang dekat belakang. Tapi dia takkan follow yang korang akan nampak macam di belakang, ada keranda atau ada benda kat belakang, tak. Dia akan follow very slowly somewhere dalam hutan tu, celah-celah pokok tu. Once korang keluar je daripada kereta, keranda tu akan berada berdekat dengan korang. Dan dalam keranda tu akan keluar manusia atau keluar lembaga lah, dan akan tarik korang masuk dalam keranda tu. No, cerita ni a bit funny. Even myself pun tergelak masa baca. Tapi katanya ada orang pernah jadi mangsa. Sebab dah keluar artikel ni, masuk surat khabar, babe. Maknanya aku tak buat cerita lah, benda ni memang wujud. Dekat Muar ada, dekat Pendang ada. Mau keluar Kedah aku, yelah nak maklum lah, nak baik beraya Kedah. Kita balik raya Kedah hari ni. So kalau jumpa kat Pendang tu, hi bye bye no. Gitu.